Dekat tangan saya kita ada sebuah dashcam daripada brand Kamato K90, yang mana dashcam ni antara yang paling high end dalam siri Kamato. Dia dah didatangkan dengan 4K Ultra HD, G-Sensor Detection, bagus untuk cuaca panas kat Malaysia, ada good night vision, 3.69 inci screen serta 140 darjah wide angle, dan yang paling menarik sekali, dia ada GPS positioning. Macam biasalah, kalau dah datang dengan kamera depan, mestilah dah datang dengan kamera belakang. Kamera belakang dia support 180p 25 frame per second. Dia juga bagi hardwire fuse kit, yang mana korang kena sambungkan hardwire fuse kit ni dekat fuse box korang untuk aktifkan parking monitoring serta GPS positioning. Kat dalam kotak dia sendiri dah bagi dengan stiker untuk lekat dashcam, manual book, alat untuk congkel ataupun alat untuk selit wire, tempat untuk cucuh USB punya tu kalau korang tak nak sambung ke hardwire kit, serta kamera Kamato K90 ni sendiri lah. Nak install Kamato K90 ni sangat-sangat mudah, okay? Yang penting korang pastikan kalau korang nak hidupkan parking surveillance 24 jam tu, korang connect dengan hardwire kit kepada fuse box kereta korang. Okay, dia bagi dah stiker ni, korang koyak je, lepas tu korang lekatkan dekat cermin kereta korang supaya dia tak melekat direct lah dekat cermin kan. Ini kamera dia, dia bagi PM double tip, korang kopik saja kan. Korang position dekat angle mana korang nak lekat wire yang korang dah connect tu, korang jangan masukkan je dekat power on dashcam ni. Korang boleh adjust angle kamera korang, korang nak ke atas, ke bawah, ikut kesesuaian korang punya angle macam mana. Ini rupa dia selepas kita dah pasang Kamato K90 dekat dalam kereta kita. So saya dah connect sekali dengan hardwire kit serta kamera belakang dia nampak tu. Okay, 4K plus 180p. Ini adalah rupa daripada luar. Ini Kamato K90 dan ini Kamato K60. Yang ni support 2K Ultra HD dan yang ini 4K Ultra HD. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan Kamato K90 ni, link saya ada sediakan kat bawah. So jangan lupa dapatkan, geng.